Migrango, orang kata suka cari ganti. Iyo benar sekali. Memang kalau kita hitung tentang dicari ganti ni, memang tak boleh ganti dah saya itu. Pak Li rajin pergi dalam tim kita. Aceh rajin pergi dalam tim kita. Aceh, Pak Li adalah darah daging Malaysia yang mana kami membesar bersama. Manakala ngoh we Migrango mari setelah kereta galau ada, setelah berjaya. Nak ayatnya semasa kami meniti kejayaan tu, Aceh tak ada gapo-gapo, Pak Li tak ada gapo-gapo, tidak dikenali dan sebagainya. Melu tak ada gapo-gapo, Abelun tak ada gapo-gapo. Maknanya masa tu lah berhempas pula. Ada orang kata bila tak ada tak ada cari ganti. Ada juga orang kata payah kau nak cari token serupa demo. Sebab apa? Kau budak demo beli motor, demo ajar buat video. Kalau setengah-setengah orang tak ajar buat video. Sebab apa? Budak apabila pandai buat video, dia mendapat income sendiri dan dia akan pergi. Macam Malaysia mikir tak ada gapo. Kita menganggap bantuan yang kita salurkan tu bukan untuk kita mendapat daripada dia, tapi kita mengharap Allah Ta'ala yang membalas. Malaysia banyak benda yang kita lalui. Maksudnya orang yang pernah lalu dengan Malaysia tidak akan sama nampak dengan apa yang berlaku. Sebagai contoh, Malaysia nanam padi daripada umur awal, umur 7-8 tahun, duduk dalam bagus dah. Manakala budak hok mari kerja dengan kita, budak yang kerja rumah batu, kerja tukar beluk, kerja tangkap keteh ataupun kerja security, mari kerja dengan kita bukan ada langsung kepakaran tersebut. Tapi kita terima dan kita melakukan benda tu, kita buat sama dan kita bayar gaji pun agak tinggi daripada yang sepatutnya. Jadi apabila pekerjaan tersebut biasa dengan pekerjaan rumah, tiba-tiba tukar kepada padi, kita tak boleh nak paksa orang. Sekiranya orang tak boleh nak tanya padi, tak boleh. Pengalaman hidup Malaysia lalu banyak, pengalaman dalam berkonten, bermacam-macam orang kita jumpa. Malaysia bukan tak support budak-budak kita, Malaysia support, tapi cara berbeza. Malaysia support Pak Li, kita beli mesin ngeteh. Malaysia support Melo, support Abengoh, kita beli lesen lori. Malaysia pernah support ibu lesen book je tak beli lagi. Migrango pun di antara salah satu yang sebenarnya Malaysia nak support, nak buat lesen lori ke dia. Tapi kebetulan dia pergi awal, benda tu sikit je lagi. Sama juga Raju, Malaysia pernah beli. Maksudnya Malaysia puas hati kalau misalnya orang yang duduk dengan kita tu, kita memberi satu-satu benda yang memang benda tu dia boleh bawa. Paling-paling tidak hok main dengan kita dapat content creator, dapat dikenali, boleh dia buat review mana-mana. Malaysia buat video selama berapa tahun, tak boleh kau pagi ni. Setelah Malaysia orang kenal dan sebagainya, mari A, mari B, mari C, mari D, mari E. Sewaktu mari tu orang nampak seronok lah benda tu, sebab nampak macam semakin go, semakin ramai. Tapi kadang-kadang kita kena tahu orang hok mari tu mari sebab gapo. Ada orang mari tu sebab memang nak dikenali, lepas tu nak buat perjalanan sendiri. Ada orang tu mari memang dia ingin berbakti. Kalau dia mari dengan niat ingin berbakti, dia akan ada satu sifat yang mana dia akan bertahan, dia akan meneruskan, dia akan menghormati, mentaati. Tapi kalau bagi orang yang tidak jujur, tidak ikhlas, apabila dia rasa dehe tu dah rapuh, rapuh ni nak bertahan ni, dia akan pergi bergantung kepada dehe yang lebih keras. Macam Malaysia mudah je Malaysia buat keputusan gapo-gapo. Buat Malaysia dengan well lagi kau. Dengan Malaysia dah. Malaysia tu ingat dah berapa hari bulan well WhatsApp lu. Kalau peri-peri marilah ambil buk. Melu pun kata beres. Lepas tu Melu pergi ambil. Macam Malaysia ni, kalau orang nak mari. Orang nak gigi, macam ngoh. Jari-jari dia mari. Maksudnya dia mari. Gitu. Macam Malaysia dia kan. Kita meletakkan kesalahan itu pada kita. Sebab apa? Kita tak mampu mencari pekerjaan supaya anda kekal dapat 3,000, 4,000, 5,000 sebulan. Sebab rezeki ni daripada Allah. Contoh, bulan ni banyak nebel, banyak gaji. Bulan ni kurang nebel, banyak padi tak jadi katakan. Tapi gaji tetap Malaysia bayar macam biasa. Maksudnya untuk 2,000, 2,500 tu akan tetap dapat setiap bulan. Tapi lah kalau orang kerja sendiri ni, kalau contoh macam wedding ngengok, kadang-kadang hari ni dia cari ketah boleh banyak, maka pendapatan banyak. Tapi kalau hari ni dia cari ketah boleh seekor, 2 ekor, 3 ekor, bermaksud pendapatan sikit. Gitu. Kalau kerja sendiri, time boleh banyak, time boleh sikit. Tapi kalau kita kerja dengan bos kita yang penimpal lo mikir macam mana nak bayar gaji anak bos. Gitu. Tapi rezeki tu memang dari Allah belaka. Kalau siapa-siapa rasa tidak mampu nak bawa diri, kerjalah dengan orang. Maksudnya kalau kita sanggup bawa diri dan sanggup bersusah senang, boleh kerja sendiri. Gaji tak dengar orang kata siapa bila nak kerja dengan orang. Boleh.
Kalau kita seorang yang memang kuat, Malaysia yakin orang yang nak berjaya kalau kerja sendiri dia kena sabar. Kalau kita ada masalah dengan orang ataupun orang ada masalah dengan kita, hak tu kita letak tepi dulu. Sebab apa? Setiap manusia akan ada tak kena. Malaysia diri sebagai apa? Boleh dikatakan banyak peratus lah tak kena. Sebagai contoh, tak kena yang pertama, siapa suruh mu ambil orang kerja hak bukan ahli? Mu tak cari orang yang betul-betul bisa pasal padi. Mu kerja padi kepada dia, mu boleh tinggal, mu hanya sediakan modal. Mu tak pandai pilih. Tu heavy ke kamu otak. Jadi kalau set kita tengok dah, kalau tak ada Ramli, kalau tak ada ABZ, fikir tu mula-mula jangan fikir macam set ni balas kau. Sebab itu adalah orang panggil jarum-jarum dah hasutan. Dia yang pertama kali kena mikir tak gini, kena mikir alik Malaysia dulu. Malaysia tak urut kali nak pego budak kerja ramah. Ya kena letak alik Malaysia dulu. Jangan letak alik budak kita. Sebab budak kita yang tidak bersalah. Malaysia hak salah. Sebab apa? Sebab kita tidak didik dan asuh mereka dengan betul. Kita tidak mampu mencari pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Kita terima mereka kerja tapi kita tak mampu sediakan pekerjaan. Hak tu silap kita. Malaysia belajar dah lah menjadi seorang bos tu lagu mana. Malaysia nak berjaya ni. Sebab tu Malaysia kena cari salah sendiri. Tak boleh cari salah orang. Bapa ngah berhenti, bapa mi berhenti, bapa we berhenti. Malaysia tak boleh cari salah orang. Kena cari salah kita sendiri. Hatta Najis sekalipun. Bapa Najis tak kerja dengan Malaysia. Sebab Malaysia tak pandai cari tempat ikan banyak. Najis tak boleh nak mau kat kekeng, hasil tak boleh banyak. Cuba kalau Najis mau kat kekeng sehari boleh 30 kilo ikan. 30 kilo ikan Malaysia boleh jual dengan harga RM5, RM150 sehari. Tentu Najis kerja mau kat ikan. Budak-budak kita tu Malaysia yakin satu hari mereka akan mari. Lah ni mereka tengah sibuk dengan haluan masing-masing. Satu hari akan mari. Orang yang kerja dengan Malaysia ni kerek lama tak ada. Malaysia pengalaman hidup bukan sekali je jadi gini. Daripada mula lagi gini dah. Lama tak ada. Lama tak ada. Poli dia 2-3 tahun. Malaysia tutup dululah. Ada salah silap minta maaf saya tahu. Ada hak terik-terik gapo cakap macam perkataan dan sebagainya tu minta maaf banyaklah.